Hai semua, buat berpuluh kalinya aku pergi ke Krabi. Hari ni aku pakai Batik Air Malaysia. Lepas tu perjalanan sangat smooth, cuaca baik, tapi kat Krabi hujan lebat. So aku suka dengan bunyi pantai, aku suka pergi massage, aku suka makan makanan yang best-best, tak kisahlah dinner ke breakfast ke, macam ni. Very nice, banyak buah-buahan, murah-murah lepas tu daripada Malaysia. Yang penting ada goreng pisang dan juga ada air kombucha yang kat Malaysia pun tak ada kat 7-Eleven. Lepas tu aku cakap buat hal di tekurunan bilik air. Ni kawan aku tiba-tiba cakap boleh tak nak datang. Dia pun datang the next day. Lepas tu bawa lah dia pergi makan, pergi tengok Muay Thai, laki-laki tak pakai baju. Sukalah dia tu. Lepas tu kita tengoklah sunset, tapi tak ada sunset sebab hujan. So kita makan, tak berhenti-berhenti makan. Siang makan, malam makan, besok pagi makan lagi, lepas makan tu makan lagi. Time untuk aku balik, tinggalkan dia naik motosikal, okey, naik Malindo, bye Krabi.